Okey, alhamdulillah saya sekarang berada di kawasan landfill. You boleh tengok keadaannya, ya Allah, lautan sampah. Kat sini lah yang dia orang buang sampah. You tengok bila mereka yang tukang kutip sampah dah penuh lori, dia akan buang dekat sini. Okey, dia buang kat situ, dia lambak. So apa yang berlaku, you nampak yang 3 tadi tu, sorry saya tak dengar, saya ulang balik. Ini adalah landfill, di mana apabila mereka yang mengangkat sampah lori ni, dia akan longgokkan di sini. Kemudian ada 3 yang nampak macam traktor tu, dia adalah sebenarnya compactor. Dia memampatkan sampah-sampah ni supaya lebih padat di satu tempat. Itulah cara dia clearkan tempat ni macam ni lah. Dia tolak-tolak, dia longgok, nanti kan dia buat compactor kat sana. Okey, you boleh tengok selautan sampah. Nampak sana? Tak boleh. Oh, okey. Macam ni kan. Ni tengok lori baru sampai. Lori baru sampai. Dan dia akan longgokkan di sini. You boleh tengok proses dia. Dan kalau you perhatikan warna-warni ni, inilah yang saya katakan lautan plastik. Sebab tu saya larang semua orang stop guna one time use plastik. You nampak berwarna-warni, nampak cantik. Mari sini tengok sana. Sana nampak lagi clear. Boleh saya pergi dekat sikit? Pause. Ni. Tengok belakang saya, lautan sampah. Ini yang berlaku, dan dalam-dalam ni pun ada. Ni tanah ni dikorek, bawah ni ada kan? Di bawah ini yang tempat kita duduk diri ni ada longgokkan sampah ni juga. Dia ditambak, ditutup dan ditambak, ditutup, begitulah berlapis-lapis. You tengok plastik. Warna-warni ni, inilah plastik yang you all buang. Sebab tu saya kata tolong jangan guna one time use plastik. Saya terpaksa tutup mulut ni sebab bau dia Tuhan je yang tahu. Okey, buka sekejap. Lalat. Dan you tengok ni, cair yang keluar ni licin. Okey, saya rasa kalau orang tak tahan akan muntah lah. Tapi demi you all, demi kesedaran masyarakat Malaysia, tolonglah jangan guna plastik satu kali use. One time use plastik is a disaster untuk landfill ni. Okey, ia tak boleh dilupus. Makan masa beratus tahun untuk dilupus, kecuali menggunakan satu sistem yang mungkin incinerator dan sebagainya, which is tolonglah jangan pakai. You tengok sini. Nampak sini lautan plastik. Orang suka-suka campak plastik, botol, segala benda ada kat sini. Kamulah perlu ada satu rasa tanggungjawab. Selepas ini tolonglah buat recycle, reduce and reuse. Tolong buat. You boleh tengok keliling saya. Okey. Dan kami sanggup datang ke sini. Saya tunjuk di sebelah sana juga. Yang saya tengok compactor ini sedang menolak sampah-sampah. Alright. Nampak tu? Nampak sana? Dan sebenarnya keliling, tapi sebelah zon sana kami tak boleh ambil gambar. Tapi cukuplah. Okey. Cukuplah saya nak tunjukkan betapa teruknya landfill ni. Dan saya harap you all semua sedar. Tolong ada kesedaran. Tolong jangan gunakan plastik one time use. I beg you, beli makanan, beli apa, bawa beg sendiri. Bawa tiffin, bawa tupperware. Selepas ini, beg Kiamat Iklim akan keluar. Akan ada dalam beg kuning. Beli tanda sokongan dan solidariti dengan usaha saya untuk sedarkan masyarakat tentang jangan guna plastik one time use. Okey? Jangan guna plastik one time use. Please. Kita ke licit Limau Plan. Boleh? Jom. You nak cakap apa tak ke sini bagi explain? You nak faham? Biasa cakap tadi betul Ini memang dia gali tambah Ni sebenarnya kita dah ke atas. Okey. Landfill kan dia macam bukit kan. Tolong ambil gambar ni. Gambar sini nampak diorang. Nampak air tak apa ke? Tak apa.
Tahan Okay, jadi sekarang kita berada di atas landfill. Macam yang saya cakap awal-awal waktu live tadi, kita ni adalah engineered sanitary landfill. Jadi segala waste management yang kita buat di sini bersistem. Sampah ni sebenarnya dia macam waste landfill ni macam satu bukit lah. Macam doktor cakap tadi kan, satu bukit sampah. Tapi cumanya bezanya kita ni bersistem. Kita korek, kita letak lining, lepas tu kita buat daily cover, kita letak lagi, kita buat daily cover. Okay, kenapa kita buat daily cover ni saya nak explain sikit. Sebab sebenarnya dia sama macam tong sampah kita kat rumah. Kita tak nak air hujan masuk. Bila air hujan masuk akan bertambah licin yang kita perlu treat. Kita tak nak binatang-binatang kira macam pest lah datang dekat sampah kita. Kita tak nak bau dia keluar sampai mengganggu orang kampung kat sini. So sebab tu kita buat daily cover. So dah berapa tebal Jadi kalau ikutkan dekat tapak yang kita ada ni, sekarang kita dah naik lebih 20 meter lah. 20 meter tingginya. Dia bayangkan longgokkan sampah bawah ni. Masya Allah. Saya tak tahu berapa tinggi lagi boleh pergi ni. Tak lama dah. Dah tak lama dah. Dah maksimum dah ni. Sebab tu kita moving forward for waste to energy sekarang. One of the reason penggunaan tanah. Right. So apa jadi dengan plastik-plastik ni selalunya? If you boleh explain sikit. Single use plastik. Stop buat tape baru. Okay. Single use plastik kita tahu memang susah kita nak recycle pun tak boleh. Kan? Kita kalau nak ambil dengan dah bercampur macam ni pun tak boleh. Jadi kita memang dia akan berada di situ. Dia akan ambil masa yang lama untuk degrade. Jadi kalau benda yang kita boleh buat pun orang panggil landfill mining. Landfill mining. Orang Korea ambil lah plastik. Korea ambil balik single. Sekarang dah banyak sebenarnya. Kita pun ada dapat proposal daripada luar, orang nak ambil, bersihkan balik, macam-macam benda boleh buat. Ya. Okey, tapi itulah bila dia dah bercampur macam ni, dia akan jadi masalah besar. Masalah macam tu? Ni untuk lupusan. Sebab dia plastik campur bahan-bahan segala benda. Okey, saya harap you faham. Plastik ni adalah musuh yang paling teruk. Dan you tengok sini dengan mata kepala betapa teruknya landfill ni sebab terlalu banyak plastik. Okey, kita kena fikirkan sesuatu untuk masa depan anak cucu. Alright, thank you.